Siapa ni? Pandang sini, Amar. Pandang sini. Ni tengok ni. Ni tengok ni. Ni, siapa ni? Siapa ni? Tak malu? Nak gaduh depan anak-anak. Tak malu dia orang dengar? Kenapa Dini? Ha? Amar, kenapa? Ya, Amar. Padang sini. Mama tak kisah kalau Dini dengan Amar nak gaduh dalam bilik. Tutup pintu bilik. Nak terbalik katil ke apa ke? Lantaklah. Tapi jangan sesekali biar anak-anak kecil ni tengok pertengkaran antara mak bapak yang diorang sayang. Dah jom. Tidur untuk mak. Mungkin Wana Papa minta maaf ya. Kenapa ni? Tak ada apa. Pasal telinga? Taklah Farah nak turun bawah nak ambil air. Alasan. Jom masuk. Tidur. Jom tidur untuk Ma. Naik cepat. Naik. Ma, habis tu I nak tidur mana? Papa dengan Mama gaduh sebab Aunty ni kan? Wana tak suka Aunty. Ha? Tak suka Aunty? Masya Allah. Budak-budak pun tak suka macam mana ni. Jom kita masuk dalam selimut. Kita tidur. Jom. Allahu Akbar. Tok Ma dekat tepi ni. Sana sikit. Okey. Allahu Akbar. Hai, penatnya. Lampu terang tak boleh tidur. Tutup. Okey, Ma. Untungnya duduk dekat dalam rumah ni. Bangun tidur. Siap-siap. Turun bawah. Food dah tersedia dah. Tinggal makan je. Pegawai di hotel? Lebih kurang macam tu lah. Sebab, yelah, rupa kau pun dah macam butler kan? Bukan butler kot, macam bibi. Whatever lah, dia macam orang gaji macam tu lah. Kau ni memang tak pandai nak melawar sikit Apa kau ingat hidup berumah tangga tu melawar je ke? Tak ada tanggungjawab? Of course. Of course, kita kena melawar je. Aku ni, kau tengok aku. Aku ni contoh yang terbaik sekali depan mata kau. Dah setahun lebih dah aku kahwin dengan Amar. Aku still lagi maintain cantik walaupun dekat rumah. Tengoklah kau dengan tak terurusnya. Patutlah Amar cari lain. Hai, inilah perempuan zaman sekarang. Baru kahwin je jaga badan, jaga penampilan diri. Dah lama-lama dah lupa dah. Sian. Kau jangan try aku. Try? Mana ada aku try? Aku tak buat apa-apa pun.
Salah ke aku nak bagi nasihat dekat madu kesayangan aku? Kau ni nak apa? Ha? Baby. Au! Apa ni Dini? Dini buat apa ni? Baby, Dini buat apa? Sakit ke? Kenapa dia pulas tangan you ke apa? Tak tahulah, Bi. I turun bawah tengok dia tengah masak. I cuma nak tolong dia tapi dia tak bagi I pegang satu barang pun kat dapur ni. It's okay lah, I tak tolong apa-apalah. Okey. Farah, Dini apa ni? Tak bagi Farah tolong. Nak bergaduh sebab apa? Takkan nak buat dua dapur dalam satu rumah. Tak pernah dibuat orang. Bagilah Farah tolong. Main-main masak ke apa. Ajar dia. Baby kenapa ni? What's wrong? Ha? What's wrong? Apa? Baby tak makan lagi? Dini, cepat sikit Dini. Kesian Farah lapar ni, perut sakit ni. Gastrik. Aduh. Gastrik? Aduh. Okey. Ni, Dini, tolong siapkan ubat gastrik sekali ya. Cepat sikit. Dah. Jom baby. Rehat kat depan. Alah, kesian dia. Bawa air kosong sekali. Cepat. Baby, sakit perut ke? Sabar, Dini. Sabar. Apa, Bek? Cik Wafi datang. Meh. Uncle? Join breakfast sekali, Meh. Tak apa, thank you Uncle. Saya dah makan tadi. Baik. Kenapa ni? Ini fail projek Terengganu. Kenapa? Bahan mentah tak cukup ke apa? Ada orang buat job dengan projek ni. Buat job? Maksud saya ada orang seleweng bahan mentah dekat projek ni. Uncle saya ni sebenarnya bersalah nak beritahu Uncle ni. Uncle tahu kan yang handle projek ni menantu Uncle. Tak kira lah. Menantu ke siapa kau salah tetap salah. Berani dia. Tapi sekarang ni masih belum cukup bukti. Uncle bagi saya masa sikit lagi untuk saya buktikan pasal kes ni. Saya nak nasihatkan Uncle. Hati-hati dengan menantu Uncle. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Sedap betul lah. Pandainya Hanis masak. Memang sedap. Terima kasih tau. Sedap. Allah, biasa-biasa je Anis masak Cik Mimi. Cuma ada satu je yang tak sedap. Tak sedap mata memandang. Ayla rasa Ayla kena balik lah, Kak. Tadi ni. Tak payah nak balik sangat. Ni. Sekarang ni, both of you, she and she, duduk. Sit down. Cik Mimi perhati je daripada meja makan tadi. Korang senyap, tak bercakap. Tak kata gaduh. Tak gaduh kan? Takkan? Tak. Takkan. Jadi, what's wrong? Story ni. Salah Dini. Siap dah. Okey, terima kasih Dini. Kan? Dini punya mana? Tak makan sekali ke? Makanlah sekali. Tak apa, tak nak. Dini, jangan macam tu. Nanti sakit macam Farah. Abang juga susah. Abang juga risau. Terbaring nanti tak boleh buat apa. Janganlah. Dia makan sekali. Baby kenapa ni? What's wrong, baby? Bi. You okay? Bi, macam mual lah, Bi. Maybe sebab tadi lambat makan kan. Perut I macam tak selesa. I think this food is too heavy. Tak boleh masuk lah. Kalau teringin makan bubur boleh ke, Bi? Baby nak makan bubur. Okey, tak apa. Tak payah makan. Nanti I pergi beli bubur. Dini, kalau nak Dini masakkan bubur boleh? Kalau tak boleh, tak apa. Menyusahkan ke? Dini boleh kan? Boleh. Boleh, tak susah. Boleh. Tak susah. Dini. Thank you, sayang. Bi. Bi, ada movie apa best, Bi?
Rasanya macam ada. Jom tengok Cak sementara tunggu Dini masak. Ya, ada. Ni ada ubat before after meal ni. Ambil yang ni sebelum makan je. Jom. Pergi depan. Jom, baby. Boleh bangun. Oh, dah ambil kain. Ambil air. Okey. Dini cepat sikit, Dini ya. Dalam cinta yang terindah adanya dirimu yang memeluk era jiwaku. Dini, Mama rasa kan nak taat tu biar berpada. Amar yang nak macam ni. Lagipun ni tanggungjawab Dini, Ma. Habis tanggungjawab dia? Dia direda, Ma. Bi tak sangka kan? Sebenarnya ramai tau orang yang pandai menyanyi. Ya. Ma, jom sekali Ma tengok pertandingan nyanyian ni. Ma, semua best-best, Ma. Okey dah. Oh, thank you Dini. Susah je buatkan bubur untuk I. Mesti sedap kan? Dia nak suap. Memang nak suapkan you. Makan. Bismillah. Allah. Ngada-ngada. Umur dah tua bangka nak minta suap-suap. Saja je kan? Nak sakitkan hati Dini. Mama, Dini tak cakap apa-apa pun. Kan Dini? Dini okey je kan? Mama dia yang cakap. Tak minum air tu. Dekat tu, lancar. Mama tak join? Nak bubur? Kan bagus kalau Ardini tu jadi menantu aku. Kalau Luqman buat macam tu, aku tombok muka dia. Hai, Mak. Hai. Kejut pula. Jauh tu Benong. Rindu kampung ke? Cik Mimi, please. Janji jangan cerita dekat Luqman. Jangan bagi tahu Luqman. Cik Mimi janji. Cik Mimi tak akan bagi tahu. Janji, promise. Takkan bagi tahu apa, Mak? Tak, supaya Mada tak bagi tahu dengan Lu yang Mada sebenarnya Mada rindu sangat dengan kampung. Rindu kampung. Rindu Pak Darus. Jangan sebut nama Pak Darus itu boleh menyebabkan macam trauma tau dekat Mada. Mada ni very hot tau. Kalau Mada turun bawah pergi kedai, budak-budak 17 tahun begini nakkan Mada lah. Yelah, Mada lawak macam mana pula. Hot jangan. Dah lah. Apa-apa je lah, Mada. Yalah. Siaplah. Kita keluar dengan Ellie. Pergi mana? Makan. Warung ke? Ikut Mak lah nak makan kat mana. Restoran Korea. Ya. Restoran Myanmar pun boleh, Mak. Nasib baik tak terlepas cakap. Ya Allah, ya Tuhanku. Aku mohon padamu, ya Allah. Apa jalan yang terbaik untukku? Kalau benar dia temanku hingga ke syurga, maka kau dekatkanlah, ya Allah. Dan jika dia bukan, maka kau jauhkanlah, ya Allah. Mama. Kenapa Mama nangis? Mama doa, sayang. Mama tak nangis. Mama, Ya, sayang. kita tak suka lah Aunty Farah tu.
Ana pun sama. Ya. Tak apa. Mama kan ada. Mama selalu ada. Kan berat Mama? Ayah Mama ni. Nyawa Mama ni. Kesianlah dengan Adi ni. Amar memang tak patutlah buat dia macam tu. Kenapa ni? Tak ada apa-apa. Nothing happen. Nothing. Tadi kata nak keluar sangat dengan Naili. Ni dah ada Naili, senyap pula. Aunty tak suka makan dekat sini? Kalau tak suka, kita boleh makan kat kedai lain. Jangan. My favourite place kat sini. Tapi itulah makanan lambat sampai. Yes. Sebab itulah Mother marah. Because itulah Mother angry. Lambat makanan dia sampai. Tak apa, I pergi check dekat kitchen. Thank you. Mak cakap betul-betul. Kenapa ni? Nothing. My pleasure. Farah tak kira, Mak. Mak kena juga terima Farah. Macam mana pun, Farah tu tak menantu Mama. Sakit perut. Tahan. Sakitnya perut. Mak, tolong. Ya. Bik. Sakit perut, Bik. Tolong, Bik. Mak, tolong, Mak. Ya. Nak apa? Bik. Sakitnya perut. Mak! Ni Cik Mimi ada pisang goreng. Tapi beli je lah. Adi ni macam mana? Kau dah call dia ke? Macam tu lah Cik Mimin. Hati perempuan kan macam gelas ni ya. Dah pecah. Susah. Mana boleh nak cantum balik. Cik Mimi ingat balik ni Cik Mimi nak singgah rumah dia. Tak payahlah Cik Mimi. Lagipun kat rumah dia tu ada mak mentua dia. Cik Mimi tak payah risaulah. Biarlah, tak apalah. Lagipun dia tu Cik Mimi dah anggap macam anak. Masa arwah mak dengan ayah dia meninggal serentak, dia tak ada tempat bergantung tau. Dapat pula laki macam Amar, buat dia macam ni pula. Kesian dia. Lepas satu ujian. Kenapa tak angkat ni? Susah sangat ke? Angkat langsung ni. Ini kau siapa? Ama. Risau? Tak payah risau. Dini kena ingat tau. Kerana perempuan tu, kebahagiaan Dini dirampas tau. Ingat tu. Mama sendiri tak setuju Ama bawa balik perempuan tu kat sini. Baby, boleh? So. Abang, ingatkan kena tamat kuat. Dah jom, baby. Jalan pelan-pelan. Dini mesej abang. Kalau abang tak jawab. Apa benda ni? Time orang nak lalu, nak jalan lah, nak mop lah apa, nak orang jatuh ke apa? Rotak ke apa?
Sorry, Mama. Sakit hati. Boleh okey? Boleh, okey. Tapi nasib baiklah tak patah kaki ni. Kalau patah kaki ni, macam manalah I nak jaga you? Yelah, kenalah cakap macam tu. Bahaya, kaki ni dua. Kalau satu kaki, susah nak jalan. Ha. Kalau ikutkan hati Cik Mimi, nak je Cik Mimi bantai si Amar tu. Kenapa dia buat macam tu dekat Dini, ya? Kan? Kalau Cik Mimi nak pergi belasah dia tu, bawa Haila sekali. Haila pun dah lama dah berapi je kepala tengok dia. Sakit je hati. Dah. Jangan masuk campur hal keluarga orang. Kita jaga keluarga kita je. Yelah, sorry. Firdaus, macam mana? Oh, Alhamdulillah Cik Mimi jadi pergi. Bagus. Dia nak buat rawatan tu. Baguslah. Sebab apa orang lelaki ni tak habis nak salahkan orang perempuan. Kan? Padahal dia pun tak nak ada usaha. Betul. Sokong. Bagus. Tapi yang sokong lagi ni lah. Kita makanlah pisang. Itulah, minumlah Cik Mimi. Betul. Kejut aunty sayang. Mukri Wana. Mukri sayang, boleh tolong aunty ambilkan air tak? Aunty haus lah sayang, tolong. Tolong tuangkan air sayang, please. Bila aunty nak balik rumah aunty? Ni kan rumah aunty. Betul tak? Rumah aunty juga kan? Ni rumah mama ya. Sayang, Mukri Wana. Tak apalah. Kalau aunty cakap pun Mukri dengan Wana tak faham. Sebab Mukri dengan Wana kecil lagi. Okey? Tapi tak apa. Aunty Farah bagi tahu Aunty Farah kan sekarang ni wife Papa. Jadi automatically rumah Papa pun rumah Aunty Farah juga. It's okay. Sayang, tolong aunty ambil air. Dekat aunty ni dah kering sangat sayang. Tolong. Good boy, thank you. Ambillah sendiri. Cuma nak main-mainan. Budak ni. Kau asam betul. Saja yang menyakitkan hati aku. Kecil dah kau hajar. Sama macam mak kau kan? Dini? Okey tak? Sakit? Okey je, Mak. Amar tak sengaja kan? Apa? Tak. Kenapa Dini selalu bersangka baik? Kenapa? Sakit kepala? Seronok? Ada mini 2? Abang doktor cakap apa? Farah okey ke? Apa yang Dini dah letak dalam makanan Farah? Cakap. Ya Allah, Abang cakap apa ni? Mana ada Dini letak apa-apa dalam makanan dia? Kalau dah benci sangat, tak payah nak buat sampai macam tu. Nak bunuh orang ke apa? Abang, dia ni tak sejahat tu, Abang. Sedapnya mulut. Tuduh Adini macam-macam. Ada bukti? Mak tak tuduh. Terang-terang doktor dah explain pada Amar. Farah kena food poisoning. Mesti Dini ada letak apa-apa dalam makanan Farah. Baik cakap dengan abang. Sebelum abang dapat tahu sendiri, abang mengamuk. Abang, Dini tak buat, Abang. Buat. Tak payah masak. Orang makan sendiri. Sekejap. Amar dengar sini. Yang letak ubat dalam makanan Farah tu Mama. Sebab Mama nak Farah rasa sakit perut. Rasa sakit. Macam mana apa yang Dini rasa. Tapi mungkin apa yang Farah rasa tu tak seteruk apa yang Adini lalui. Sorok sangat kan jadi penunduk kan. Biar dia rasa. Macam inilah. Nak redha tu memang boleh. Boleh sangat. Mama nak buat apa ni? Mama letak apa ni, Ma? Mama
cuma letak ni, penambah rasa, bagi sedap sikit bubur ni. Yelah, tapi apa? Biar ada sikit perut, biar ada rasa sakit. Mama, ya Allah, Mama. Kenapa buat macam tu? Tak sekarang ni. Tadi Adini sebut apa? Pasal redha kan? Sekarang, Dini kena redha dengan apa yang Mama buat. Jangan makan. Bagi perempuan tu. Sakit kan? Sakit sangat, Mak. Mak yang sakit hati sekarang ni. Mama bersubahat. Mama berbenci dengan Farah. Sampai hati Mama. Jauhnya. Ma, tolong Farah tuangkan air boleh tak, Ma? Haus. Haus? Dalam diri tu kan, tak pernah ke ada rasa bersalah? Kenapa nak kena rasa bersalah pula? Kenapa? Runtuhkan masjid orang, tak sedar benda itu salah. Ma, apa pula runtuhkan masjid orang? Mama sedar tak sekarang ni Ahmad dah bina masjid baru? Dapat pahala lagi ada, Ma? Orang cakap betul-betul dia loya buruk. Apa kata Farah cuba jadi Ardini, rasa apa yang Ardini rasa, cuba rasa apa yang Ardini dah lalui. Betul juga. Okey, kalau macam tu Farah cuba jadi Ardini. Farah cuba, Ma. Ardini akan benarkan abang untuk berkahwin dengan Farah dan Ardini akan terima Farah untuk menjadi madu Ardini. Macam tu boleh, Ma? Ma! Apa ni, Ma? Perempuan. Kau dengar sini. Aku tak pernah restu perkahwinan kau dengan Amar. Sedar benda tu. Ayah, Abang. Terima kasih. Abang, kenapa Abang bawa Farah tinggal sini? Sebab Abang nak Dini dengan Farah berdamai. Boleh? Abang ingat hati Dini ni tisu ke? Mudah serap, mudah nak terima. Dini, kita ni manusia. Okey? Jangan samakan kita dengan binatang ke, benda-benda ke, bikin mangkuk ke, tisu ke apa. Kita manusia, ada perasaan, ada hati. Okey, nak tak nak, Dini kena terima semua ketentuan macam Abang cakap dulu. Perasaan Abang pada Dini, rasa cinta, rasa sayang Abang pada Dini, sikit pun tak pernah kurang, tak pernah pudar. Percaya cakap Abang. Abang sayang, cintakan Dini. Sama macam dulu. Percaya Abang. Kalau betul Abang sayangkan Dini, takkan ada orang lain dalam hati Abang. Abang tak tahu nak cakap macam mana lagi dengan Dini. Abang dah buat yang terbaik. Tak apalah, Abang naik atas dulu tengok Farah.
So, Ikut ni, kemenangan kes ni, tapi you memang memang high chance kita akan menang. Busy betul. Banyak kes kan? Ya, apa kes ni? Apa kes ni? Ni, mana nak ambil gambar sikit? Come. Take picture. Take picture. 2, 3. Ni pakai... Ni kesannya belum? Pakai filter ni. Filter Paris. Ya. Mother. Okay. Look. Ya, saya Mother. Okey, sekarang ni dalam fikiran Mother, Mother nak masak cekodok bawang. Boleh kita membawang sambil makan cekodok bawang? Oh, Aunty, tak apalah. Tak payah susah. Ni lagipun kita orang dah nak habis discuss kan? Dah lewat. Naili kena balik lah kot. Lewat apa? Malam masih muda lah. Chill dulu. Kita masak dulu cekodok bawang. Ini yang tak suka. Ini yang tak suka. Time nak masak cekodok bawang, tepung tak ada. Sebab tu. Mada pesan dah. Kena cari suri rumah. Bila ada suri rumah, barang-barang tak akan ada yang kurang. Sentiasa akan ada. Sebab selalu. Tak apalah. Bagi Luke turun jap, pergi beli tepung. Sekejap Batuk pula, cepat sikit tau. Sorry. Mak dia jangan macam-macam ada. Mak dia dah usia-usia macam ni, kena jaga kesihatan. Jangan sampai Mada side eye, Tunggu jap, go. Okey. Jangan nak side eye sangat. Cepat sikit. Apa adalah? Nelly. Okey tak punchline Aunty? Okey. Aunty boleh jadi pelawak kat TV tu, Aunty? Punchline dia bukan pula. Aunty. Siapa suri hati Luke? Pura-pura tanya pula. Aduh. Aduh, apa? Kelakar, Bi, cerita tu. Apa yang kelakar ni? Saya tak nampak pun kelakar dari mana. Kelakar lah, Bi. Bi, Ya. I nak cakap thank you sangat-sangat, Bi, sebab selama ni you jaga I. You tahu tak, Bi? You lah lelaki yang paling caring yang I pernah kenal dalam hidup I. Selama ni, kalau sakit I, lapar I, semua I tanggung sorang-sorang, Bi. I'm so glad that you come into my life. Baby, ayah rasa bersyukur tau. You ada dengan I. Okay? You wife I, isteri I kena jaga you dengan baik. Yang terbaik. Thank you, Bi. You're welcome. So sekarang ni macam mana badan? Rasa lemau lagi ke lemah ke apa? Ada? Tak. Cakap betul-betul. Bila I dekat je dengan you, Bi, semua sakit I hilang, Bi. Wish. Segan ni. Excuse me. Nini, kenapa? Blok TV. Abang dengan Farah nak tengok TV. Tepilah sikit. Oh. Saya nak join. Ya, come. Come here. Come duduk sekali. Sinilah. Cerita ni kelakar tau. Tak kelakar. Kelakar, Bi. Sayang. Sayang, please. Pergi masuk bilik. What? Tapi I tengah tengok movie ni tak habis lagi. Abang, dia ada benda nak cakap dengan abang. Oh. Okeylah. Kamu macam tu, Bi. Naik atas dulu. Okey? I tunggu you kat atas, okey? Love you. I love you. My phone. I'm sorry, baby. It's okay, Bi. No worries. Dah cakap apa? Farah pun dah naik. Cakaplah. Jarang. Aunty, ya Allah, nampak sedap ni. Hai, bukan nak cakap lah. Kan, itu baru nampak. Baru lagi makan. Kalau makan, mesti nak lagi. Okey, Naili nak try. Sedap. Okay, you guys. Makan-makan lah. Chill-chill lah. Mada nak tengok apa yang FYP hari ni. Mak, Ya. main duduk sekali. I don't want. Aunty, betul ni? Tak ada join? Tak nak.
Sedap lah. Makan. Look, Ya. tadi your mama ada sebut pasal rumah you tak ada penyeri. So you tak nak ke cari penyeri untuk rumah you? Dia cakap pasal seri tak seri tu sebab tak cukup barang. Biasalah kan rumah bujang. Nak seri macam mana lagi? Sebab tu Mada kata, bila rumah tak seri, kena cari suri. Sekarang ni, suri yang akan menserikan rumah ni dah ada kat depan mata San pun. Apa lagi? Aduh, dia dah senyum dah. Apa lagi? Propose lah. Gila. Nak cakap, pandang sana. Abang dekat sini. Cakaplah apa dia? Sejauh mana cinta dan sayang abang pada Nini? Macam abang cakap, sama je rasa cinta, rasa sayang, perasaan. Tak pernah berubah. Macam dulu juga. Anak-anak? Sama. Tak pernah sikit pun kurang. Abang sedar tak? Bila abang dah kahwin dengan Farah, abang dah lain. Abang jarang ada dekat rumah. Abang tak luangkan masa dengan anak-anak. Ya, abang tahu, abang sedar. Sebab tu abang nak betulkan balik apa yang salah. Cuma satu je abang nak minta dengan sayang. Terima kehadiran Farah dalam hidup kita, please. Tak senang abang? Ya, abang tahu bukan senang, bukan mudah. Tapi Dini kena terima juga. Di sisi tenang dibuai mimpi. Abang, jangan samakan Dini dengan bunga ros yang abang nak buang dulu. Tak buang pun kan. Kalau Dini tak halang abang, mesti abang nak buang kan? Nak buang kenapa? Bunga ros tu memang abang nak bagi pada Dini. Harapku mereka tahu. Andainya esok aku tiada, mungkinkah cinta berakhir saat ku pejam mata. Andainya ini detik terakhir, tahukah dia ku cinta di saat ku pejam. Ku tak pernah mengulangi dia yang ku kasihi, karena ku dia sempurna. Tak ingin aku menyesal sekiranya ku pergi, hilang pula rasa cinta pernah ku. Ya Allah, ya Tuhanku, Kau kuatkanlah hamba-Mu ini, ya Allah. Andai ini mampu meringankan beban abang dan mampu membawa abang terbang ke syurga bersama saya, Farah. Abang lepaskanlah Dini. Sungguh hati Dini, perasaan Dini bagaikan madu tasih bedu. Di saat ku pejam, harus dia hadapi hidup tanpa aku. Mampu dia